Dia tak minta diskaun. Bukan dia tak minta diskaun. Saya dah bagi tahu. Saya dah bagi tahu. Jangan bayar harga ni. Bayar harga ni. Dia bagi bayar harga asal. Ush. Saya tak sempat hantar nombor kau lagi sekali. Saya terus keluar notification. Ting keluar payment. Cepat je. Cepat gila. Tak sampai Yang paling kelakar, bila dalam live, kita selalu buat apa? Bagi promo. Kita bagi promo. Dia tak minta diskaun. Bukan dia tak minta diskaun. Saya dah bagi tahu. Saya dah bagi tahu. Jangan bayar harga ni. Bayar harga ni. Dia bagi bayar harga asal. Ush. Itu Ya, baru saya ingat. So alhamdulillah, lepas tu saya dengan Rabi dengan staff pergi seorang, pergi hantar kat rumah dia, pergi hantar, cakap terima kasih lah, kita bagilah dia sikit benda semua. Tak sempat nak jumpa, cakap okay fine. Itu satu. Dia memang, aku tak tahulah nak cakap apa. Dia ni memang selalu bersedekah lah basically. Kalau tengok kat story tu, hari-hari dia bagi. Baru-baru ni pun ada news yang dibagi lagi dekat ni bagi. Oh, dapat ya? Saya dapat ni Zainah ya. Tak ada apa sangat lah. Tak ada apa lah. Tak adalah. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. So, dia ni memang behaviour dia tu, dia memang suka memberi. So, saya ingat lagi hari tu, kamu ingat tak projek Icon Farm? Ingat. Okay, projek Icon Farm ni basically adalah satu projek yang sangat stress. Very stressful. Stressful, panas. Kita orang memang stress gila. So, ada satu masa tu, hari terakhir esok nak raya. Pagi ni, subuh ni. Esok nak raya, pagi ni, saya dengan Rabi, kita orang berkumpul di kebun. Dan kita orang ada tinggal 5 ekor terakhir. 5 ekor terakhir untuk dijual. Dan kita orang dah mati katak. Dah buntu ayam. Dah pening lalat. Untuk macam mana nak jual lagi 5 ni. Dah last day dah bro. Aku dah penat gila. Aku dah exhausted. Aku dah buat live 1 hari 20 jam. Aku tidur 4 jam. Aku travel pergi sejam. Aku travel balik sejam. Kena buat live ni. Aku nak jual lah. Aku dah tak tahan. Aku dah tak mampu lagi nak buat benda ni. So orang yang sama ni, individu ni adalah dia masuk dalam live kita. Kamu ingat kan? Of course dia masuk dalam live kita. Saya nangis kot kat live tu. Dia masuk dalam live kita, dia tanya, berapa ekor tinggal? Saya cakap, kalau nak ambil lah. Lagi 5 ekor saya tak mampu dah. Lepas tu dia cakap apa? Okey lah, hantar nombor akaun. Saya ambil semua. 5 ekor dia punya. Yang dia tak tengok pun rupa lembu tu macam mana. Dia tak tanya pun berat lembu tu macam mana. Dia tak tanya pun bila nak hantar. Dia tak kisah. Ingat tak pagi yang kita on the way tu, kita macam penat gila-gila. Aku malam tu aku exhausted gila. Saya macam nak nangis tau. Kita nak jual dalam live lagi 5 ekor. Macam stres gila tau. Kau logik akal apa kau jual lembu dalam live kot? Logik tak kau jual lembu dalam live? Ya, betul. Kau tak logik langsung. Memang Allah bantu. Allah bantu habis-habis je. Kita live tentu sekejap je kan? Sekejap apa? Saya rasa kita start live pukul 6.20 lepas subuh. Kita 6.45 dia buat purchase. Saya ingat lagi before 6.50. Saya ingat lagi sebelum pukul 7. So saya ingat dia beli semua. Lepas tu jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.